Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa salamun ala ibadihilladzi nastafa amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita mengucapkan syukur, merafakkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang masih lagi memanjangkan usia kita dalam menikmati nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat yang sangat hebat, masya-Allah. Dan pada malam yang berbahagia ini kita bersama-sama, masya-Allah, dua ahli panel yang sangat hebat dalam bual bicara santai kita. Panel pertama kita Al-Fadil Ustaz Da'i Izhar di sebelah kanan saya. Apa khabar Ustaz? Masya-Allah. Dari mana tadi Ustaz? Dari TV Al-Hijrah. Oh, dia datang sini Datang sini. Masya-Allah, tak ada jam apa semua. Tak ada jam. Ustaz okey. Okey. Saya dengar ada ilmu lipat bumi Ustaz. Allah, Ustaz share kita orang ni. Masya-Allah. Elemen kedua kita, masya-Allah, tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Gunawan, masya-Allah, yang sudi meluangkan masa bersama kita. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Allah. Dari mana tadi Ustaz? Kuliah kat mana tadi? Tadi kat Sungai Ramal je. Sungai Ramal Sungai Ramal 50 kilo juga Ustaz. Itu pasal. Masya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati lagi dikasihi Allah. Malam ni kita bual bicara sempena kita nak memasuki tahun baru, masya-Allah. Sampai kita sedar kita berada di penghujung tahun. Biasanya orang sebut hujung tahun ni Disember Ustaz. Betul. Tapi orang tak perasan dalam takwim Hijri ataupun takwim Kamari, hujung tahun ni ialah bulan Zulhijjah. Jadi sebenarnya bulan Zulhijjah ni bukan hanya bicara tentang pengorbanan, bahkan bulan muhasabah diri. Sepanjang setahun ni apa telah kita buat. Baik, dan kemudian kita bakal memasuki tahun baru 1447. Sekejap je Ustaz. 1446 telah berlalu. Setahun Allah bagi pinjam pada kita. Kita nak masuk 1447. Jadi apa persediaan untuk kita masuk? Jadi malam ni kita ada satu topik yang agak hangat, masya-Allah, dengan bahasa yang agak moden. Anjakan paradigma marca pada. Tinggi. Jangan orang guna tu. Tinggi. Masya-Allah. Anjakan paradigma ni perubahan lah, satu perubahan. Kena dengan tema Ma'al Hijrah. Adapun marca pada ni ialah masa kini. Keadaan semasa yang terkini, masya-Allah. Jadi anjakan paradigma marca pada, masya-Allah. Jadi kita semua tahu Ma'al Hijrah merupakan satu detik penghijrahan umat Islam dari Mekah ke kota Madinah. Yang mana penghijrahan ini telah merubah landscape perkembangan dakwah Islam. Masya-Allah. Jadi kita pun tahu hijrah ini bukan sekadar hijrah tempat saja, hijrah diri juga. Seperti hari ini kita tengok jemaah-jemaah keluar dakwah atas masuk untuk islah diri. Bukan untuk baiki orang, tapi untuk islah diri sebenarnya, masya-Allah. Jadi masya-Allah bersama kita Al-Fadil Ustaz Gunawan yang kita tahu Dai, masya-Allah, lebih 40 tahun dalam usaha dakwah. Jadi usaha dakwah ni, dia dakwah dan hijrah ni satu kombinasi yang menjadi asbab Allah amkan hidayat. Jadi mungkin Ustaz sebagai mukadimah ni kongsikan kepada kita tentang, masya-Allah, biasa kita bicara tentang hijrah Nabi, tapi momentum kesan daripada hijrah dakwah Nabi itu hingga ke hari ini ada lagi orang bergerak atas maksud untuk baiki diri dan sama-sama nak ajak umat baiki diri semata-mata kerana Allah. Boleh Ustaz kongsikan kepada kita. Kita bual bicara santai malam ni, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Terima kasihlah pada Ustaz Farhan, Ustaz jemput saya untuk podcast kita ni. Saya pun tak tahu sebenarnya podcast ni apa benda, tak tahulah. Tapi kalau cakap, nak suruh bercakap pasal Ma'al Hijrah, macam okey lah kan. Pasal nak bercakap je. Tapi sebenarnya Ma'al Hijrah ni kita dah bercakap, kita dengar mungkin dia kecil-kecil lagi. Kalau kat Malaysia ni memang kita sambutan lah Ma'al Hijrah. Sambutan Ma'al. Ma'al tu maksud dia bersama. Al-Hijrah tu merujuk pada hijrah, peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma rasanya macam selalu juga Ustaz Farhan sebutkan dalam kuliah-kuliah beliau, ya, ramai orang ingatkan hijrah ni bermula dengan Muharram. Bukan sebenarnya. Hijrah Nabi SAW dalam bulan Safar, mengikut kaul yang lebih kuat, bermula dengan dalam bulan Safar. Tetapi Muharram itu dipilih ialah untuk menjadi
pemula kepada takwim Islam. Itu saja, berdasarkan kepada kalender hijrah, kalender qamari yang menjadi tradisi dalam orang Arab. Baik, jadi bila Ustaz Farhan bercerita tentang hijrah, tentang dakwah, tentang apa yang dikatakan sebagai hijrah itu, mudah aja gini je. Cuba kita tengok dalam Al-Quran, bila Allah SWT nak cerita tentang para sahabat Nabi SAW, Allah akan guna perkataan muhajirin dan ansar. Ada dua istilah, muhajirin dan ansar. Bila muhajirin, apa maksud muhajirin? Orang hijrah. Ansar, orang yang membantu. Bantu siapa? Bantu orang yang hijrah. Maksudnya dia punya paksi kepada dua istilah ini, amalnya ialah hijrah. Paksi kepada dua amal ini yang membentuk dua kelompok yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Bila nak menyifatkan, menggambarkan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan guna, Allah SWT gunakan istilah muhajirin dan ansar, kan? Dan ini kan apa? Kerana hijrah itu sendiri adalah satu perkara yang sangat-sangat besar dalam agama. Kalau kita tengok sebagai contoh, Maulana Abu Hasan Ali Nadwi, dia membuat satu kesimpulan. Dia kata dapat disimpulkan bahawasanya orang Islam ni sepatutnya ada dua golongan saja. Sama ada dia jadi orang muhajirin atau dia dalam keadaan ansar. Kan? Kita antara dua keadaan sahaja. Dan biasanya kita tahulah, orang selalu bila kita sebut muhajirin, orang yang bergerak daripada Mekah ataupun daripada mana-mana luar Madinah pergi ke Madinah. Tapi kita juga kena ingat, orang Madinah juga jadi muhajirin. Sebab apa? Mereka juga tinggalkan Madinah. Bertebaran seluruh alam untuk sampai ke agama. Seperti Abu Ayyub Ustaz Seperti Abu Ayyub Ustaz, banyaklah kita tahulah. Istanbul. Maknanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gunakan orang Madinah ni, mereka bertabaran suruh halam, mati, kubur pun merata. Untuk maksud apa? Maksud bagaimana agama ini dapat sampai pada manusia. Maksudnya dia berhijrah, mereka berhijrah. Mereka ni Al-Ansari. Tapi tengok, Abu Ayyub Ansari lah contoh yang paling famous. Makam dia kat Istanbul. Jauh tu daripada Madinah. Kan? Bukan melancong, bukan kerana meniaga, tapi semata-mata untuk bagaimana agama ini dapat sampai pada manusia. Jadi sebab itulah hijrah itu sebenarnya satu perkataan yang sangat besar lah. Sangat besar dalam agama kita ni. Itulah. Dan ini sangat penting dan bermakna. Masya-Allah. Dan masya-Allah kita dengar dengan saya speechless tu dengan insya-Allah. Terkedu kita dengar, insya-Allah. Sampai hilang poin saya ni. Dari sudut pandang yang berbeza, masya-Allah. Betul. Allahu akbar, masya-Allah. Orang lama. Saya nak share sikitlah Ustaz. Bila cerita tentang hijrah kan, perasan tak setiap kali kalau tahun baru, tak kisahlah tahun baru hijrah ke tahun baru ikut kalender yang biasa 2025, 2026 ni kan, biasanya orang akan letakkan azam tu pada hari pertama tahun baru. Lepas tu kalau tengok dalam statistik, membership gym penuh, full. Orang akan niat nak diet, niat nak kurus kan. Memang kalau pergi mana-mana gym pun bulan 1 full. Tapi dia minggu pertama je. Itu pun kalau bujur-bujur lah minggu pertama. Kalau tak 2-3 hari dah tak pergi dah. So ramai orang letakkan macam-macam target lah kalau masuk tahun baru ni. Is either dari segi fizikal ataupun dari segi financial ataupun dari segi spiritual. Maknanya okey, tahun baru ni aku nak start untuk nak jaga semayang aku. Aku nak start untuk ada amal-amal yang aku nak tambah. Mungkin zikir-zikir tertentu, aku nak bangun tahajud, aku nak puasa Isnin Khamis, hari putih dan sebagainya. Tapi kenapa dia boleh bertahan 2-3 hari? Kan, ataupun sebulan, lepas tu dah tak buat dah. Kenapa jadi macam tu kan? Saya nak share daripada perspektif psikologi lah. Mungkin Ustaz boleh tambah sikit, mungkin amalan-amalan tertentu untuk istiqamah. Pertama sekali,
mungkinlah orang rasa istiqamah tu adalah tentang berterusan buat satu perkara tu sampai bila-bila. Tapi kita manusia, ada hari kita sakit, ada hari kita ni banyak kerja, ada hari kita ni ada urusan tertentu. Jadi contohlah kita nak buat satu amalan tu, kita tinggal amalan tu sebab ada urusan tertentu. Penat sangat mungkin kan, ada job lebih kan, kena pergi travel. Jadi tertinggal amalan tertentu dan waktu tu dia rasa macam okey, aku dah tak istiqamah. Jadi saya nak share lah something lah, mungkin untuk saya dan untuk semua yang tengah dengar ni kan. Istiqamah ni dia bukanlah tentang kita berterusan buat benda tu sampai bila-bila, tapi dia adalah tentang bagaimana kalau kita tertinggal buat amalan tu, kita buat balik. Maknanya kita sambung balik, kita bounce back. Sebab contoh yang saya masih ingat lagi, kisah Hanzalah, kalau Ustaz pernah ingat kan, kisah Hanzalah yang bila di depan Nabi SAW dalam majlis Nabi ni, dia rasa syurga dan neraka di depan mata dia. Tapi bila dia balik rumah, jumpa isteri, jumpa anak, dia dah lupa dah kan. Jadi waktu tu dia sedar macam, aku ni macam munafik kan. Depan Nabi bukan main baik lagi, tapi kenapa kat rumah aku lupa apa yang Nabi pesan. Jadi dia telah lari keluar daripada rumah dia dan dia sebut, aku munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Jumpa tersempak pula dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini bukan orang biasa kan. Ini memang kekasih Nabi, sahabat Nabi, mertua lagi kan. Jadi Sayyidina Abu Bakar tanya, ni kenapa pula ni Hanzalah? Kan Hanzalah kata, sesungguhnya wahai Sayyidina Abu Bakar, aku kat dalam majlis Nabi, aku rasa syurga neraka daripada mata, tapi aku bila balik rumah, aku dah lupa semua tu, rasa tu dah hilang. Jadi Sayyidina Abu Bakar bagi tahu satu jawapan yang saya dengar, saya baca pun saya terkejut juga. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Wahai Hanzalah, aku pun macam tu juga. Allah. Wah, kalau Sayyidina Abu Bakar pun macam tu juga, apa tak lagi saya ni? Apa tak lagi kita ni kan? Jadi Sayyidina Abu Bakar kata apa? Jomlah kita jumpa dengan Nabi, kita tanya Nabi. Sampai pada Nabi SAW, diceritakan tentang ihwal apa yang berlaku tu. Dan tuan-tuan dan puan, wonderful gila, dahsyat jawapan Nabi ni, sehingga kan kajian psikologi mengesahkan apa yang jawapan Nabi sebut ni. Apa kata Nabi? Wahai Hanzalah, sesungguhnya kalaulah macam mana kau rasa di majlis aku, itu juga kau rasa di luar majlis aku, pasti malaikat akan turun berjabat tangan dengan kau. Kenapa? Sebab itu bukan sifat manusiawi. Allah. Itu sifat malaikat. Jadi sebagai manusia, normal lah kalau ada hari kita rajin, ada hari kita down, ada hari kita semangat nak buat, nak habiskan satu hari kau boleh 10 juzuk, tapi ada hari tu berapa juzuk pun tak nak dah kan? Bukan Quran pun tak, bukan Quran pun tak nak. Tapi orang istiqamah tu adalah orang yang bila contoh hari ni dia miss, esok mesti aku nak buat balik. Hari ni aku miss tahajud, esok aku nak tambah lagi. So itu orang yang dipanggil sebagai bounce back. Dia jatuh tapi dia bangun balik. Berbeza dengan orang yang jatuh, entahlah hari ni aku tak baca Quran, esok pun tak payahlah, minggu depan pun tak payahlah. Sebab tu dibuktikan kajian ni dalam satu buku Atomic Habit. Dia bukan tentang atomic ni, maksudnya benda yang sangat kecil, sezarah tu. Untuk membuat perubahan, dia tak perlu perubahan yang masif, yang besar. Dia perlu perubahan yang sangat atomik. Contoh, sekecil-kecil macam, okeylah hari ni aku nak buka je Quran. Sebab sebelum ni baca Quran pun tak. Aku nak buka je Quran. Minggu ni buka Quran je. Buka tutup dah. Kan? Itu habit yang sangat kecil. Tapi dalam psikologi, kalau kita dah start buka Quran tu, minggu depan tak ada rasa sikit nak baca satu ayat. So itulah kajian psikologi menepati apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sebaik-baik amalan yang Allah cinta adalah amalan yang sikit tapi berterusan. Jadi kalau kita ni dah masuk tahun yang baru ni, antara perkara yang kita kena niatkan adalah perubahan yang realistik. Perubahan yang dia ada kecil tapi berterusan. Tak perlu perubahan yang besar-besar, endingnya kau buat sekali je. Contohlah aku nak baca Quran 10 juzuk, dapatlah satu hari pertama, esok dah tak baca. Lebih baik kalau kita baca satu muka satu hari tapi berterusan sepanjang tahun. Jadi itulah yang mungkin saya boleh tambah lah dalam perspektif psikologi. Jadi apa yang Da'i cakap tu, saya ingat lagi bila kita bawa jemaah-jemaah artis keluar, bawa dakwah. Jadi kadang biasa saya pesan kat dia orang, saya kata kalau bulan depan abang sibuk, sebab artis kan biasa kadang sibuk, ada syuting lah, job banyak. Jadi kita pun cakap lah, kalau bulan depan tak dapat keluar 3 hari, abang keluar 2 hari. Tak dapat keluar 2 hari, keluar 1 hari. Sebab tertib 3 hari tu sekadar tertib untuk memudahkan kita keluar. Betul. Sedangkan dalam hadis Nabi, dalam hadis Bukhari, sepagi atau sepetang. Nak cerita hebatnya keluar jalan Allah ni, bukan kata 3 hari, sepagi pun Allah kira, sepetang pun Allah kira. Jadi kalau tak dapat pergi 3 hari, dapat datang 1 hari pun okey dah. Tapi kadang-kadang saya kata syaitan tipu kita. Syaitan kata orang semua pergi 3 hari, kau nak pergi 1 hari. Sedangkan dia memang jadual dia penuh 29 hari. Jadi akhirnya sebab syaitan dah cakap macam tu, dia pun kata tak apalah, tak payah pergilah, dia kata. Langsung tak pergi. Bulan depan syaitan kata bulan lepas tak keluar, okey je. Bulan lagi 1 semayang berjemaah pun tak dapat jaga. Jadi macam Da'i cakap tadi, masya-Allah, memang
satu perkara yang bertepatan dengan apa yang Nabi SAW cakapkan. Dan kemudian kalau kita tengok zaman kita ni, seperti kita punya tajuk tadi, anjakan paradigma marca pada zaman sekarang ni, dia punya fitnah hari zaman dia sangat luar biasa. Masya-Allah. Lagi tuan guru kita masya-Allah dah melalui bermacam-macam zaman, daripada zaman handphone tak ada kan, zaman sekarang ni masya-Allah, sampaikan kalau apa nama hari raya pun orang dah tak berbual dah. Kalau dulu orang hantar kad raya, orang sibuk beli kad raya, hantar kad raya. Sekarang orang berbual pun dah tak dah. Pada WhatsApp tu macam mesra sangat. Saya rindu nak jumpa kat awak. Bila jumpa main handphone, dua-dua main handphone. Ustaz, saya baru tahu Ustaz, bila Ustaz sebut tadi, dulu zaman tak ada handphone, sekarang zaman ada handphone. Ustaz tak, nanti akan datang, dah ada dah pun sekarang ni. Kita dah tak pegang phone dah Ustaz. Ni phone ni dah tak ada. Sebab ada satu innovation baru daripada Ray-Ban. Dia ada Ray-Ban Meta. Ray-Ban Meta ni dia pakai spek. So kat situ dia akan bacakan WhatsApp kan, dia boleh buat live, dia boleh record video, boleh cakap gambar. Dia tolong buatkan. Jadi maknanya handphone pun tak payah pegang, tapi waktu tu dia dah control mata kita ni daripada tidak memang fokus kepada benda yang distraction, pasal social media, benda-benda, dan kita tak hargai lagi interaction fizikal macam ni. Phone pun dah ganggu banyak perkara, apatah lagi dia letak terus kat mata. Settle. Dah kau dah memang detach daripada dunia sebenar. Itu yang menjadi kerisauan. Allah. Macam Ustaz pergi ke Switzerland dulu Ustaz. Macam mana kat sana dia perkembangan yang lagi dahsyat kot. Macam mana Ustaz kat sana untuk modal insan manusia ni? Sebab masa kita orang keluar dekat Korea, malam hari kita nampak ada orang kutip sampah dekat dengan masjid tu lah. Jadi bila saya berbual dengan makcik tu, dia kata saya ada anak saya duduk kat Seoul. Kita orang keluar dekat satu bandar yang jauh daripada Taiwan lah. Jadi dia cakap anak saya duduk kat sana dan anak saya orang kaya. Saya kata macam mana anak kau kaya, kau kutip sampah kat sini? Dia kata dekat Korea ni dia terlampau mengejar materialistik sehingga meninggalkan pembangunan modal insan. Jadi bila anak umur 18 tahun, selamat tinggal, kau bawa diri kau, aku bawa diri aku. Jadi mak bapak dia susah ke apa tak ambil tahu dah. Jadi itu satu kesan yang sangat dahsyat. Kalau di Switzerland Ustaz pergi macam mana Ustaz? Dia bukan masalah Switzerland sajalah. Dia macam ni je. Dia sekarang ni di mana-mana pun apa perkara yang banyak yang paling jelas ialah tentang madiyah, materialistic. Kan? Materialism itu menjadi satu benda dah lebih pada akidah dah sekarang ni. Jadi perkara inilah perkara yang sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis-hadis akhir zaman pun, itulah sebenarnya yang Dajjal akan pakai. Kan? Sebab tu yang bila kita kata anjakan paradigma, yalah, biasa dengar tu anjakan paradigma tu. Cuma jangan tanya paradigma tu apa. Kalau pengalaman saya bertanya lah, jarang orang dapat jawab paradigma tu apa. Kalau orang tanya tu bawa faham. Bawa faham. Pasal dia faham anjak tu je. Anjak tu berubah lah kot. Paradigma tu apa. Sebenarnya di situlah keyword dia, paradigma, paradigm. Paradigma ni kalau nak mudah bahasa kampung kita, inilah paradigma. Yang kata Ray-Ban buat tadi kan. Inilah paradigma. Ini kaca mata fizikal. Paradigma ialah kaca mata minda. Oh, masya-Allah. Pakai Ray-Ban warna hitam, macam mana cara pandangan fizikal kita? Semua hitam. Hitam lah. Kalau kita Ray-Ban warna merah, kita akan tengok nampak merah-merah semua. Kalau Ray-Ban tu warna biru, kita akan nampak biru-biru kan. Orang putih pun maksudnya kaca mata fizikal menentukan bagaimana mata kita melihat. Paradigma kaca mata minda yang akan mencorakkan bagaimana kita melihat sesuatu benda. Jadi hari ini apabila paradigma kita diletakkan neraca dia kepada material. Kan, kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi tu, semua cerita-cerita tu ialah anti kepada materialism. Kan? Kita boleh baca huraian surah Al-Kahfi Maulana Abu Hasan Ali Nazwi menjelaskan tema di dalam Al-Kahfi, kisah-kisah tu Nabi Musa dengan Nabi Khidirnya, Iskandar Zulkarnain, semualah
Al-Kahfi itu sendiri apa semua, itu semua adalah kisah-kisah yang menolak kebendaan. Ada ke boleh tidur sampai 300 tahun? 309 tahun. Tak hancur, tak apa semua. Lepas tu ya betul kan? Di luar. Di luar. Fikiran manusia. Ya. Jadi manusia. kenapa? Kerana itulah perkara-perkara yang akan selamatkan kita daripada Dajjal apabila kita benar-benar pegang dengan mesej-mesej yang ada di dalam kisah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi itu. Surah Al-Kahfi keseluruhan dia lah. Kan? Paling tidak pun 10 ayat akhir, 10 ayat penutup dia. Jadi ini paradigma ini, cara memandang, melihat, memaham alam, memaham kehidupan, memaham kematian ini akan menentukan tindak tanduk. Betul tak? Satu orang yang yakin dia akan mati dan akan dibangkitkan di mahsyar, sudah tentu cara memandang alam ini tak sama dengan satu orang yang kata aku mati tak apa, lepas pada ni hidup balik, dilahirkan balik. Okeylah, tak jadi, ni kita try lagi sekali. Kan? Ada peluang lagi. Jadi lain. Cara dia melihat alam lain, cara dia bertindak lain, cara dia buat keputusan akan lain. Dengan satu orang yang yakin, inilah aku akan menentukan akhirat aku, kehidupan yang tak ada mati, kehidupan yang selama. Sekali je peluang aku. Jadi dia akan lihat sini dengan paradigma yang sedemikian, dia akan buat keputusan yang sangat berbeza dengan orang yang melihat paradigma yang berlainan tentang hidup dan mati. Masya Allah. Cerita tentang Dajjal tadi Ustaz. Masya Allah, hari ni zaman kita ni semua segera. Nak makan ke apa pakai telefon je. Masa Covid tu kalau ingat, kadang-kadang orang order pizza Ustaz, bukan nak makan pun, nak isi masa lapang, boring. Boring order pizza. Padahal dah kenyang dah. Dah makan nasi lemak, dah makan sup kambing. Dah kenyang dah. Tapi order sebab bosan. Order pizza. Kenapa? Kalau apa lagi? Tak dah, boring. Semua benda segera. Bahkan nak apa-apa gini sekarang ni semua bukan kata makanan je, dulu makanan je. Sekarang kalau malah pergi kedai runcit pun boleh order. Betul. Semua benda canggih. Jadi macam mana nak apa umat zaman sekarang ni ataupun generasi yang akan datang nak berdepan dengan zaman yang penuh mencabar yang kita semua tahu. Zaman Dajjal ni tak ada makanan, Dajjal yang pegang makan. Orang beriman ni makan dengan zikir. Sedangkan kehidupan hari ni tasbih pun jauh daripada kehidupan umat. Macam mana tu apa pandangan dai, masya-Allah. Saya ada satu perspektif dalam psikologi. Satu teori tu nama dia cohort generational theory tau. Bagaimana satu orang manusia ni dia dibahagikan mengikut perbezaan generasi. Kalau Ustaz pernah dengar Gen X, Baby Boomers, Gen Y, Gen Z, dan tahun ni telah mendarat generasi yang terbaru ke muka bumi. Nama generasi itu adalah generasi Beta. Tu adalah batch pertama tahun ni. Ikan laga kan. Beta. So maksudnya Gen Alpha dah habis, dah selesai, dah khatam dah. So mendaratlah generasi terbaru, generasi Beta. Okey, kenapa saya sebut pasal generasi ni? Ustaz, kalau kita tengok macam mana social psychologist dia meletakkan satu orang yang hidup dan lahir pada tahun tertentu pada generasi tertentu, sebab setiap generasi ni pemodenan teknologi mengubah perspektif dan paradigma seseorang. Contoh masa mungkin generasi X, mereka ni memang interaksi mereka ni bukan kat grup WhatsApp kan, interaksi mereka ni bukan di social media. Memang paling gempak pun adalah Nokia. Tu paling gempak itu kalau siapa ada. Tahun bila? Okey, average tahun dia. Kalau saya check dekat handphone saya ni, tuan-tuan boleh dah check. Saya rasa Ustaz Gunawan boleh check. Ustaz generasi apa? Ustaz dari ni Ustaz saya check kan Ustaz? Izinkan saya check lah untuk Ustaz. Kalau dalam kajian psikologi, sesiapa yang lahir pada 19 yang tengah tengok ni, yang tengah tengok live ni, okey boleh check juga siapa yang lahir bermula 1961 sehingga 1980, dia adalah generasi X. Macam Ustaz, saya cakap Z kot. X. Okey. Generasi Y. Z, try. Generasi Y, mereka yang lahir bermula 1981 hingga 1994. Okey, macam saya dengan Ustaz Han,
kami generasi Y lah. So siapa yang lahir bermula 1995 sehinggalah 2010, dia adalah generasi Z. Dan siapa yang lahir bermula tahun 2010 sehinggalah 2024, dia adalah generasi Alpha. Tu yang saya kata tahun ni 2025 ni adalah generasi beta. Okey, kenapa saya cerita pasal generasi-generasi ni? Sebab pada generasi X ni 1961 hingga 1980 ni, interaksi manusia lebih kepada fizikal. Dulu ada surat, dulu ada kad. Dulu kita setiap hari raya kita akan terima kad-kad raya. Kita ada momen tu pernah rasa, letak bedak dekat surat kan, hantar. Okey. Kenapa bila berlaku perubahan teknologi mengubah perspektif dan cara manusia melalui kehidupan? Okey, contoh, kalau dulu pakai surat, kita okey tunggu seminggu untuk dapat reply daripada orang. Kita okey je. Kan? Untuk tunggu 2 minggu kan. Kita okey. Tapi bila berlaku pemodenan, boleh ada interaksi yang cepat dan pantas. Kalaulah husband ataupun wife lambat reply 5 minit je, dah boleh bergaduh, bertumbuk. Hanya sebabkan kelewatan. Kenapa? Sebab bila berlaku pemodenan, manusia akan mula hilang kesabaran untuk menunggu. Bukan takat hilang kesabaran, juga hilang appreciation tentang satu perkara. Contohlah Ustaz, dulu untuk kita nak dapat contohnya baju, kita kena travel jauh, pergi sampai ke mungkin sampai ke Kedah kan, sampai ke Perlis ataupun sampai ke sepadan Thailand nak beli jersey bola dulu masa zaman saya pada besar kan. Wah, dapat tu saya nak nangis rasanya kan, sebab tak ada jual kat sini. Betul. Tapi sekarang ni untuk kita dapat access beli jersey tu terlalu mudah. Duduk dekat rumah, klik pada button, order sampai. So psychologically, orang yang dapat jersey dalam keadaan mujahadah untuk dapat dengan orang yang senang-senang dapat, cara dia hargai sesuatu tu berbeza. Ya, betul. So sama juga ilmu. Dulu ilmu untuk dapat, ni belum cerita lagi ulama-ulama dulu yang travel berbulan-bulan hanya untuk dapatkan satu hadis kan. Tapi sekarang ni untuk kita dah dapat hadis ataupun ayat Quran, ilmu terlalu mudah. Duduk kat rumah goyang kaki je boleh dapat beribu hadis untuk dia akses. Tapi cuba tengok bagaimana ulama dahulu menghargai satu hadis berbanding kita hari ni yang menghargai hadis-hadis yang kita ada. Ni senang je dapat, esok boleh dapat, ini satu klik boleh dapat. Jadi manusia bukan hanya nak cepat dia hilang sabar, tapi benarlah kata Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ni makin lama dia menjadi manusia yang Allah sebut dalam Quran, qalilan ma tashkurun. Sikit sangat manusia yang appreciate, syukur. Dan semakin benar apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi pesan tu, manusia dah lebih untuk kurang menghargai. Sebab apa? Sebab benda tu cepat sangat datang. Dia bukan cepat WhatsApp je. Sama juga produk. Kan produk kurus, contohlah makan ini lagi, semalam dah kurus. Kan? Hari ni kau letak duit untuk kau punya semalam. Hari ni letak duit RM50, 2 hari lepas kau sudah kaya. Jadi orang tertipu dengan benda tu. Makan produk kurus yang mungkin timbang kilo dan sebagainya, akhirnya rosak kesihatan, buah pinggang. Letak duit untuk katanya investment lah kan, untuk terus boleh cepat jadi jutawan, endingnya kena scam, melingkup dan juga rugi kan, terpaksa pinjam alung dan sebagainya. Jadi ending je sebenarnya ketidaksabaran dan kurang menghargai dalam kehidupan tu sebenarnya merosakkan kehidupan. So kita rindu satu saat dulu Ustaz Gunawan, saya ada rindu satu part lah. Saya rindu momen dulu duduk satu meja dengan mak ayah, kita boleh tengok muka mak ayah masa makan. Tapi sekarang makan dengan mak ayah, makan dengan anak-anak, kita dah mula distract dengan phone, kita distract dengan television. Kalau dulu kita boleh, ayah tegur depan masa tengah makan, boleh buat, engkau sekolah okey, ambil kalkulasi. Ambil kalkulasi. Engkau macam mana sekolah tadi, kena denda ke tak? Ini jam tak ada dah, sebab masing-masing dengan Cocomelon kan. Masing-masing dengan handphone gadget masing-masing. Walaupun kita duduk satu rumah, tapi kita jauh dari segi rohani dan juga kita punya kasih sayang. Dan ini sebut tentang kurus tadi tu. Saya banyak kali orang cakap, Ustaz bila nak kurus. Jadi saya beritahu, saya tak perlu kurus. Kenapa? Sebab ni barang idaman saya. Jadi bila cakap macam tu, orang tak tanya dah Ustaz. Sebenarnya memang nak kurus, tapi dah banyak kali tanya, kita pun bosan. Jadi saya kata, inilah barang idaman saya. Barang idaman awak macam tu, kurus. Selesai masalah. Ini barang idaman saya, selesai masalah. Nak bagi orang berhenti tanya. Jadi Ustaz, macam Ustaz Naim Izzah cerita tadi, kita sanggup tunggu 2 minggu untuk dapatkan kad. Bukan kata kad raya, kad jemputan kahwin pun orang pakai kad. Betul. Tapi sekarang semua pakai handphone. Kadang tak sempat buka, tak tahu dah habis dah jemputan kahwin.
kenapa anak saya kahwin tak datang itu? Kita pun tak tahu dia jemput. Ingat kan ada hantar virus ke apa, kita pun takut nak buka. Rupanya jemputan kahwin. Jadi Ustaz, dari sudut pandang Ustaz sebagai generasi apa tu tadi? Generasi X. Generasi X. Masya-Allah. Tiba-tiba je terasa terasa kuno pula. Bukan Ustaz, vintage. Dia macam retro sikit lah. Dia macam ni lah. Tapi kita kena ingat satu je, teknologi macam mana hebat pun semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu dah benda ni, apa yang nak marca pada masa kini masa kini ke masa akan datang ke masa yang lalu ke, sama je di sisi Allah Taala. Allah Taala dah tahu dan semua datang daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu benda pun yang datang dari luar khazanah Allah. Teknologi macam mana canggih, pakai baca email kat mata je kan. Pun itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia apapun keadaan dan zaman, walau apapun teknologinya, walau apapun, ini semua kita tetap kena anchor kepada satu dia punya kayu ukur saja. Pegang yang ni, kau duduklah zaman mana, pakailah teknologi apa pun, tak ada teknologi ke, ada teknologi ke, sama je. Apa dia? Kejayaan saya dalam agama. Sejauh mana saya dapat taat perintah Allah, cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah aje. Walaupun apa zaman, apa negeri, apa negara, apa musim, apa cuaca sekalipun, pegang yang ni. Sebab dalam apa keadaan pasti di sana ada perintah Allah. Dan itulah kejayaan kita. Jadi dari segi teknologi, dari segi ni semua, betul. Dia ada kesan psikologi, dia ada kesan tadilah sehingga diberikan label-label tertentu. Dan juga kita dapat lihat kajian-kajian juga menunjukkan memang betul perubahan sikap, perubahan pandangan dan attitude dan sebagainya. Ketahanan pun beza Ustaz. Lain. Memang sangat lain. Tapi walau apa pun keadaan kita, kan, hatta sampai masa nanti yang kata makan dengan zikir saja masa tu sekalipun, kita tetap ada satu neraca sahaja. Neraca yang akan kekal sampai bila-bila. Kejayaan saya, kejayaan seluruh jin dan manusia ialah dalam agama. Sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, cara tunjuk ajar Nabi SAW. Dan daripada satu segi lah, tak tahulah, ni saya pandang lah, dari satu segi Allah tahu ketidaktahanan kita tadi. Kalau dulu nak dapat satu hadis sebulan berjalan, kalau buat macam tu lah juga, agak-agak lah siapa yang belajar. Tak ada orang dah yang nak belajar. Jadi ketahanan, Allah tahu ketahanan kita dah jadi sangat-sangat lemah. Kalau dulu orang nak pergi masjid, nak berjalan kaki, kalau kita baca kisah sahabat kan, sahabat sure dia naik beli keldai pun tak nak. Nak berjalan kaki, dia duduk ujung kampung tu, Madinah, luar pinggir Madinah, nak masuk ke Madinah, Masjid Nabawi kan. Sahabat lain kesian lah duduk tengok, kau belilah keldai ke apa ke kan. Dia kata tak nak. Tak nak. Sebab aku dengar Nabi SAW kata langkah dikira pergi dan balik. Sebab tu dia buat keputusan, tak apalah aku nak berjalan je. Kan. Jadi ketahanan beza. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita pun dapat pergi masjid juga. Dia buatkan kereta. Adalah teknologi motor lah, teknologi itulah, teknologi ni lah. Kan, supaya apa? Dengan kelemahan kita ni, kita masih dapat amal agama. Allah. Kan? Kalau tak nak guna standard yang dulu juga, hancur kita ni. Kan? Dulu kipas pun tak ada Ustaz. Sekarang kalau tak ada aircon, orang tak pergi masjid tu. Tak pergi masjid. Ada pun tak pergi. Kan? Jadi itu problem dia. Ini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dia zahirkan teknologi ni, tujuan dia apa? Ialah untuk imbangi kelemahan kita tadi tu. Supaya kita tetap dapat amal agama. Allah. Memanglah dari segi pahala lain lah.
kan? Tak sama lah. Tak samalah. Sebab tu macam saya kalau saya kuliah, saya selalu juga cakap kat orang kampung, parking kereta tu tak apa, nak datang dengan kereta tu okeylah, kita pun rumah jauh-jauh. Tapi kalau boleh janganlah parking depan tangga, surau betul-betul. Parking lah biar ada menapak lah sikit kan. Manalah tahu tentang itulah yang nak Allah terima kita kan. Mujahadah tu kan. Kalau sanggup berjalan daripada rumah silakan. Tapi kita memang tak akan ada masa. Sebab nak berjalan ni bagi kita 10 minit berjalan ni buang masa. Bagi kita sekarang ni kan, orang dulu 10 minit. Itu normal. Kalau kat Bangladesh very near. Very near. Kalau kita keluar dakwah kat Bangladesh, kalau dia kata very near tu 10 kilo. Itu near dia. Tu near. Tu belum near, baru very near. Very. Dia kata nak buat apa ambil beca ni very near, 10 kilo dah ni, masya-Allah. Allahu akbar. Jadi kalau kita tengok juga Ustaz, masjid-masjid kalau dulu dekat tengah-tengah masjid tu ada lampu kerawang. Kan lampu cantik tu kan, yang berjurai macam anggur tu. Sekarang benda tu tak jadi keutamaan dah. Yang utama kipas helikopter. Sebab kalau setakat ada lampu kerawang, khutbah Jumaat tengah kosong. Panas. Jadi sekarang jadi ketahanan Ustaz cakap tadi itulah. Masya-Allah berbeza zaman ni. Gen apa tadi? Gen yang terbaru tadi, beta. Gen beta tu lagi tak tahu ketahanan macam mana kan. Betul, dalam psikologi ketahanan tu dia dipanggil resilience. Resilience ni maksudnya daya tahan bila kita ni diuji ataupun kita ni melalui kegagalan dalam kehidupan, kita bangun balik. Itu maksudnya ketahanan. So kalau dalam industrial and organizational psychology, 3 punca menyebabkan satu syarikat ataupun satu badan kerajaan ke NGO ke mana-manalah yang buat bisnes ni mengalami kerugian disebabkan 3 perkara. Pertama, disebabkan presentism. Presentism ni apa? Presentism ni adalah orang tu datang kerja tapi syukur kau tak datang. Maknanya kau datang kerja tapi kau menilau, kau cuit tak ada function lah. Macam tak ada function. Kau tak ada pun tak apa, tapi sebab kau hadir sebab nak kena tamprin kan, nanti kena potong gaji kan. Itu presentism. Yang kedua adalah absentism. Takut ada yang terasa ke? Itulah takut ada terasa kan. Kedua, kalau terasa komen kat bawah Okey, yang kedua adalah absentism. Absentism ni pula kejap-kejap cuti, kejap-kejap EL, kejap-kejap nenek meninggal, kejap-kejap nenek bertunang kan, kucing beranak lah, kucing biji kan beranak lah kan, ada je kau punya alasan, kejap-kejap cuti. Yang ketiga ni, yang ni lah yang saya nak cerita pasal resilience ni. Antara punca menyebabkan kerugian satu syarikat, satu badan adalah disebabkan oleh turnover yang tinggi. Turnover ni maksudnya apa? Bekerja, kena marah sikit dengan manager, gerak, tukar kerja. Datang baru seminggu, kena tegur sikit dengan kawan, terus pecah hati, terus gerak. So bila berlaku keluar dan masuk yang terlalu kerap menyebabkan satu-satu institusi tu akan mula rugi. Sebab apa? Sebab kita dah spend duit untuk training, dah spend duit untuk kita nak masukkan dia dalam tempat kerja, tapi ending ni dia keluar macam tu. Sebab apa? Sebab daya tahan tu. Sebab kalau dulu saya ingat lagi lah, sebab betul perbezaan zaman ni kita tak boleh nak samakan. Contohlah kan, kita contohlah anak kita generasi alpha contoh kan. Dia datang kat kita, "Ya, saya ni nak minta duit belanja sekolah." Kan? Berapa duit belanja sekolah ini hari? RM2. Adalah lebih dengan RM2 kan. Ya, RM2 ya. Tapi kalau dapat RM3 pun okey juga sebab saya nak sekolah kafar petang nanti kan. Contoh RM3. Tapi kita pula bawa mindset yang dulu. Jadi apa ayat paling popular seorang ayah bila anak minta duit belanja? RM3. Ayah dulu. Tu ayat dia. Oh, itu geram betul dengar. Ayah dulu 20 sen je. Anak pun kan sekarang ni kan dah geram masih dengar kan. Okey, sini ya. Ayah bawa 20 sen tu, ayah bawa pergi sekolah saya. Tengok ayah boleh makan, boleh beli apa. So perbezaan zaman tu macam Ustaz Gunawan kata tu betul. Kita bukan nak hapuskan teknologi, tapi kita nak uruskan teknologi tu. Macam mana teknologi yang kita ada hari ni, environment yang kita ada hari ni, akses kepada banyak perkara hari ni buatkan kita ni boleh amal agama. So of course lah dia datang dengan mujahadah kan. Kalau sebelum ni tak ada handphone. So kita tak ada berbezalah dengan mujahadah kita hari ni ada handphone. Bayangkan ada satu term dalam psikologi dipanggil nomophobia. Nomophobia ni apa? Setiap 5 minit dia akan pegang phone. Nomophobia. So maknanya dia ni kalau keluar rumah tak bawa handphone, dia akan mula panic attack. Dia dah berpeluh dah. Anxiety dah. Ataupun dia keluar travel, handphone dia habis bateri. Power bank tak ada. Dia gagau. Mana masjid aku nak pinjam, nak charge handphone sebagai contoh. Tapi mujahadah dia adalah bagaimana walaupun dia ada handphone,
dia tetap juga boleh amal agama. Ada handphone, dia tetap juga ada masa baca Quran. Ada handphone, tetap juga dia tak tinggal amal dia pagi dan petang. Sebab itulah point lebih kat situ. Berbanding dulu yang mungkin tak ada mujahadah dekat handphone dan dia boleh amal agama. Beza dengan satu orang yang ada distraction tapi dia tetap boleh amal agama. Bonus point tu besar. Sebab tu Al-Imam Al-Is bagi tahu apa? Kadar pahala satu amalan itu adalah bergantung pada berapa susah dia buat amalan tu. Berbeza ada handphone depan mata dengan tak ada handphone depan mata, tapi kita tetap juga boleh berzikir. Jadi maksudnya dia bukan buang dunia, jadikan dunia jambatan akhirat. Benar. Masya-Allah. Kalau macam malaikat dia taat perintah Allah, dia tak ada ujian nafsu. Benar. Manusia ni ada ujian nafsu. Ada orang tanya, dai, malaikat dengan manusia, kenapa manusia lagi mulia? Sebab malaikat ni 24 hours sujud pada Allah, tak buat dosa, hampir dengan Allah kan. Tapi kenapa manusia lebih mulia? Kan manusia buat dosa, manusia ni buat maksiat, kan langgar perintah Allah. Tapi kenapa Allah kata manusia ni sebaik-baik ciptaan? Jadi jawapannya adalah malaikat ni akan ada yang dicipta kalau sujud je sampai hari kiamat. Ya, betul. Kan kalau rukuk je sampai hari kiamat. Malaikat sujud tu, dia tak ada syaitan yang pergi bisik kat telinga dia. Dah lah tu, bangun dah, lama sangat dah tu. Kan? Dia tak ada nafsu nak makan, tak ada nafsu untuk dia nak berpasangan dan sebagainya. Tapi manusia ada. So bila ada distraction itu, ada bisikan itu, ni belum cerita nafsu lagi kan. Jadi bila ada bisikan itu dan dia boleh go through, situlah bonus point dia. Situlah yang mengangkat darjat satu orang manusia tu. So bukan tentang kesempurnaan, tapi bagaimana dia boleh hidup dengan ketidaksempurnaan itu untuk dia nak hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu perkara yang sangat luar biasa lah untuk zaman ni pula Ustaz. Bukan sekadar cabaran yang nafsu dan syaitan tu saja. Bahkan zaman tu sendiri, zaman sekarang ni penuh dengan fitnah, mencabar. Marca pada. Orang jual tayar kereta pun iklan perempuan. Tayar kereta tak ada kena-mengena pun dengan perempuan, tapi iklan perempuan. Zaman memang penuh dengan fitnah. Jadi Ustaz, macam pada globalisasi yang sekarang ni kita tengok. Sebelum ni orang semua semangat untuk boykot dan sebagainya kan. Tengok video Gaza semua nangis. Tapi sekarang dah biasa dah. Tengok macam dah makin penuh balik kan. Jadi Ustaz, sebagai satu orang yang masya-Allah terlibat dengan bantuan misi, bantuan berkali-kali untuk saudara Islam kita di Palestin, adakah boykot itu masih relevan ataupun bagaimana Ustaz dari sudut pandang satu orang yang masya-Allah terlibat dalam membantu saudara Islam di Palestin? Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni je. Yang penting sekarang ni setiap orang dia kena tanya apa yang aku nak jawab pada Allah nanti. Kan? Sebab ada orang dia boleh boykot je. Ada orang dia boleh doa je. Kan? Hari ni doa pun kita rasa dah macam dia tak ya je doa pun kan. Tapi ada orang terlebih boykot Ustaz. Bukan produk je boykot, masjid pun dia boykot terlebih boykot. Jadi sebenarnya dari segi keberkesanan semua tu, yang itu tak penting. Yang penting sekarang ialah kita kena tanya apa yang aku boleh buat untuk bantu Ustaz. Untuk bantu. Apa yang aku boleh buat? Itu je. Kan? Apa yang terbaik? Kalau ikutkan yang paling penting, macam mana oleh ulama bagi tahu, yang paling penting sekarang ni kita hantar jemaah sebanyak-banyaknya lah ke Palestin kan. Kena sebab apa? Orang-orang Palestin ini takaza dia sangat tinggi kerana mereka menjadi benteng kepada, dalam hadis-hadis pun kita tahu mereka inilah taifah yang akan menjadi benteng mempertahankan Baitul Maqdis dan juga Masjidil Aqsa. Memang Allah Ta'ala dah pilih dia orang tu duduk situ untuk mempertahankan. Jadi orang yang nak mempertahankan ni iman amal kena sempurna. Maka sebab itu tugas kita hari ni ialah untuk bagaimana nak bantu mereka pun dapat usaha atas iman dan amal mereka. Itu yang paling penting sebenarnya, takaza paling penting kalau boleh lah. Dan sebenarnya kita boleh hantar je jemaah, sebab jemaah yang di tempat kawasan perang mungkin susah nak masuk, tak boleh masuk. Tapi kawasan tebing barat masih boleh dihantar. Kalau jemaah Malaysia tak lepas, hantarlah jemaah lain, negara lain yang Turki ada, yang ada diplomatik dengan pihak di sana. Jadi apa pun yang penting ialah fikir perlu dibuat. Kan? Itulah sebenarnya takaza yang paling besar. Saya pernah satu jemaah Palestin, mereka khurus di kawasan Putrajaya. Saya jadi mutarjim lah.
Jadi dalam kita bersembang lepas isyak tu kita tanyalah, sebenarnya macam mana keadaan kamu sekarang ni kan? Dia tengok, dia kata, kamu tak percaya ke yang Nabi cakap? Dia punya soal, jawapan dia tu mudah aja. Kamu tak percaya ke yang Nabi cakap? Yang bahawasanya satu masa pasti kan akan tanah Baitul Maqdis ni akan menjadi tapak sebuah daulah yang akan diperintah oleh orang imam Islam, pemimpin Islam. Jadi dia kata sekarang ni kita ni menuju pada janji itu. Jadi yang penting sekarang ialah macam mana sementara nak sampai ke situ yang dijanji oleh Nabi SAW tu, syarat-syarat tu kita penuhi. Maka di sinilah perlu sangat untuk dibina mereka ni. Jadi itu antara perkara yang sebenarnya bantuan yang paling penting lah. Cuma dalam keadaan tempat yang tertentu, keadaan yang tertentu, mungkin ada takaza kat situ dari segi kemanusiaan, makan minum dan sebagainya, usahakanlah setakat mana yang kita boleh. Dan kalau dengan cara boikot itulah yang boleh membantu, buatlah. Apa yang kita boleh buat. Sekarang ni kita jangan tanya orang lain buat. Sekarang kita tanya saya, apa saya boleh buat. Kan? Sebab bila di mahsyar nanti Allah tak tanya orang lain. Allah tanya saya. Allah tak tanya Gunawan, kenapa dai Izhar tu tak, dia tak akan tanya. Tapi Allah akan tanya, Gunawan, apa engkau buat? Kan? Apa engkau dah buat? Pada saat begini, apa kau dah buat? Kan? Jadi sebab itu kita yang paling penting sebagaimana pesanan Nabi SAW dah. Maknanya tak berimanlah kita ni kalau kita tak ada ihtimam dengan keadaan orang Islam kan. Tak kasih. Yang tak ada cakna lah, maksudnya tak prihatin, tak kisah dan sebagainya. Kita kena ambil tahu dan kita kena buat apa yang termampu kita buat. Macam pepatah Arab katalah, la tatruk kulluhu wala yadruk julluhu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi yang antara yang termampu kita buat, antara selain daripada boikot tu, kita bantu dengan doa lah untuk Islam kita. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, tapi Ustaz, masalah doa ni bagi saya pula bukan yang sebab kita tak mampu nak bantu yang lain, kita bantu dengan doa, tak. Doa itulah bantuan kita. Masya-Allah. Yang lain tu sampingannya. Utamanya doa tu. Doa tu yang utama. Masya-Allah. Sebab Nabi SAW kata, doa silahul mukmin. Senjata. Kalau kau tak nak pakai senjata, kau tak yakin dengan senjata yang Nabi kata itu senjata, kau nak yakin dengan siapa? Ya, betul. Kan? Jadi kadang-kadang paradigma, cara memandang menyebabkan kita doa, tapi hati kita separuh. Sebab kita yakin boikot tu lagi besar daripada doa. Padahal siapa yang boleh ubah keadaan? Allah. Siapa yang boleh ubah? Allah. Kenapa kita minta dengan Allah separuh-separuh hati? Kan? Kenapa kita minta dengan Allah macam dah tak ada cara lain baru kita minta? last lepas tu last kali ayat dia, kita ni tak mampu dah buat benda lain, jadi doa je lah. Kita doa. Jelah itu. Macam doa tu nanti. Sebenarnya doa ni macam kita dah letak kategori keberapa dah. Kalau dapat lah. Dapat. Sedangkan sahabat datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nak berniaga di Bahrain. Apa Nabi SAW kata? Rakaatain. Semayang 2 rakaat. Pergi ya. Semayang 2 rakaat dulu, pergilah. Kan? Bina hubungan dengan Allah dulu. Sebab yang akan bagi semua ni Allah, daripada Allah semua, daripada khazanah Allah. Sebab itulah usaha atas kalimah la ilaha illallah ni yang paling penting untuk bina yakin. Bayangkan kalau kita yang kat luar Palestin ni pun macam ni, macam mana keperluan orang yang dalam Palestin untuk mereka bina yakin yang sempurna. Dengan kemusnahan depan mata sekali lah. Anak mati, bini mati. Kalau mereka tak bawa fikir yang betul, kan? Apa keadaan? Jadi perkara ini yang kadang-kadang kita, ialah percakapan ini, dia kadang-kadang dia tasawur kepada apa yang ada terpapar, yang terpapar, memaparkan apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam fikiran kita.
Jadi kita kena belajar cakap yang betul. Sebab tu Allah Taala kata qulu qaulan sadida. Kena mulakan dengan percakapan yang betul dulu. Sebab tu saya kalau ada ceramah Palestin apa semua, saya kata kita kena bantu dengan kekuatan doa yang terhebat yang kita ada. Lepas tu nak boykot lah. Nak buat march lah. Nak buat tunjuk perasaan ke apa ke, buatlah. Nak naikkan TikTok hari-hari pun buatlah. Tapi antara TikTok dengan doa mana lebih kuat? Doa. Tapi orang sekarang tengok TikTok tu lebih nampak lebih berkesan, hebat, lebih berkesan. Kan? Hari ni kalau sembahyang Jumaat doa kunut nazilah pun orang ya tak ya. Macam ya tak ya lah, yalah, bukanlah tak doa tapi iyalah doa lah. Macam last lah. Jadi sedang kita buat dengan yakin yang salah. Jadi perkara ini pun kita kena belajarlah cakap yang betul, cakap supaya akhirnya yuslih lakum a'malakum. Allah akan betulkan keadaan tindak tanduk kita. Kan? Betul. Amal akan betul bila percakapan betul. Itu formula Quran. Kan, formula Quran. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, masya-Allah kita dengar yang mana keadaan orang Islam di Palestin, Ustaz. Jadi bila yakin betul, percakapan betul, barulah akan dapat bantuan Allah SWT. Sebab ini yang belum turun lagi, yang sedang dinanti-nantikan ialah nusratullah. Kalau kita tengok dalam peperangan Islam pun, sebab bantuan Allah SWT tak payah jauh. Masa yang paling dekat sekali, masa USSR bertempur dengan Afghanistan pun Allah zahirkan bantuan Allah SWT. Baru-baru ni Ustaz, saya baru balik daripada Syria. Jadi kat Syria ni peperangan dah, boleh kata peperangan besar dah habis lah. Tapi peperangan kecil-kecil ada lagi. Masih lagi, hari-hari ada orang tembak-tembak tu, masih ada kecil-kecil lah. Tapi kalau yang latest sekarang ni kita tengok, kalau yang Marcha Fada yang latest yang tengah panas sekarang ni, pertembungan di antara Iran dan juga Israel kan, yang tengah hangat diperkatakan. Sedangkan kita pun baca dalam hadis Nabi SAW yang Dajjal nanti akan keluar daripada Parsi, daripada belah Iran, daripada Khurasan. Lebih tepat lagi kalau kita tengok dalam kitab As-Salatu Sa'ah tu, daripada kampung Yahudi. Jadi kampung Yahudi ni lebih kurang dalam 2 tahun lepas kami pernah sampai di sana, di Iran tu. Saya sendiri sampai. Kita datang untuk buat kajian tentang akhir zaman, tentang Salman Al-Farisi. Jadi kami dibawa ke kampung Yahudi tu. Memang di situ orang Yahudi tinggal kat situ. Cuma jumlah Yahudi kat situ yang sekarang 1,000 orang. Kalau kita tengok dalam hadis tu lebih kurang 70,000. Jadi 69,000 tu kat mana sekarang? Jadi sebab itu bila peperangan ni berlaku ni macam satu pertembungan, macam kontradik dengan hadis lah. Sebab dalam hadis bagi tahu Yahudi ni akan Dajjal akan keluar daripada belah Iran, dan bersama dia 70,000 Yahudi daripada Isfahan, daripada kampung Yahudi tu. Tapi sekarang pertembungan pula di antara orang Iran dengan Yahudi. Dia seorang macam perancangan ke ataupun telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk peristiwa akhir zaman ni. Apa sudut pandang dai macam mana? Saya selalu dapat soalan tu juga bila orang datang kat saya, dia ada anxiety disebabkan itu. Kan? Terlampau fikir akhir zaman. Fikir sangat macam ni kalau Dajjal keluar ni macam mana? Ini saya zikir tak kenyang lagi ni. Ini kalau tiba-tiba Imam Mahdi ni, macam mana saya nak tahu itu Imam Mahdi? Tapi dalam keadaan dia tak masih lagi kan, dalam keadaan masih tak buat apa-apa perubahan dari segi amal pun lagi. Tapi kerisauan tu yang berlaku. Jadi selalunya saya ingatkan diri saya especially kan, sebenarnya jawapan Nabi sangat powerful tau. Dan memang selalunya dia akan kena dengan apa teori psikologi ajar bila menguruskan anxiety. Sebagai contoh kan, kalau kita pernah dengar kisah tentang seorang Arab Badui datang bertemu dengan Nabi SAW dan dia tanya satu soalan, ya Rasulullah, ni bila akan berlaku hari kiamat ni, bila? So literally Nabi boleh je jawab kan, tapi Nabi tak jawab dengan jawapan, tapi Nabi jawab dengan soalan. Dan sebenarnya jawapan Nabi dengan cara soalan itu menepati apa yang psikologi ajar kalau ada orang yang tengah anxiety. Okey, apa dia? Apa jawapan Nabi bila orang Arab Badui tanya bila berlaku hari kiamat? Nabi bagi tahu apa yang kau telah persiapkan untuk hari tersebut. Okey, apa kaitan dengan term psikologi? Dalam psikologi,
Orang yang anxiety selalunya dia fokus kepada apa yang di luar kawalan dia. Dan kita akan kurang anxiety tu, overthinking tu bila kita fokus pada apa yang kita boleh buat. So, contohnya bila cerita pasal hari kiamat. Bila hari kiamat, kita tak boleh kawal pun hari tu. Kalau datang hari tu, dia datang. Kalau berlaku hari tu, dia akan berlaku. Tapi kalau kita fokus benda sesuatu yang bukan dalam kawalan kita, akan berlakulah anxiety. Tapi kita pergi fikir sesuatu yang kita boleh buat dan akan kurang anxiety. Sebab tu Nabi tanya tadi, apa yang kau telah persiapkan? Maknanya patutnya kita fikir apa amal yang kita dah ready. Apa zikir, apa salat, apakah keadaan kita punya iman yang kita dah sediakan kalau berlaku hari tersebut. Itu lebih baik untuk kita fikir berbanding dengan kita fikir ni aku rasa tak lama lagi, dia start setahun dua ni, tapi dalam keadaan kita tak ada apa-apa perubahan dari segi amal kita pun. Padahal sebenarnya amal tu yang kau kena fikir, yang kau kena upgrade. Things will happen. Dajjal pasti akan muncul, kan? Imam Mahdi pasti akan muncul. Nabi Isa pasti akan turun. Mesti akan berlaku. Cuma bila kita tak tahu, dan itu bukan urusan kita nak tentukan bila tu. Tapi apa yang kita dah persiapkan. Sebab itulah bila kita fokus pada apa yang kita boleh buat, so kita akan lebih lapang dan lebih realistik. Itu pertama. Yang kedua, saya perasan kalau kita borak-borak laki-laki ni kalau ke kedai mamak, awal kita mungkin cerita pasal bola. Awal mungkin kita cerita pasal bisnes, tapi hujung mesti mau cerita Dajjal. Kiamat ni. Mesti hari kiamat cerita. Tapi subuh tak bangun. Sampai subuh. Itu yang risau tu. Itu yang risau kan. Sebab kita untuk kita memperingati hari kebangkitan tu memang salah satu perkara yang kita mesti, dan rukun iman. Rukun iman, beriman pada hari kiamat. Cuma dia tak boleh hanya terhenti setakat itu saja. Dia perlu datang dengan tindakan. Sebab tu kenapa kita tengok kajian-kajian yang orang buat, Illuminati lah kan, kajian-kajian musuh-musuh Islam lah. Itu semua untuk sepatutnya bagi motivation kita untuk betulkan amal. Bukan hanya sekadar kita takut tapi tak buat apa-apa. Sebab itulah kebanyakan orang yang ada masalah kesihatan mental, dia tersekat dekat pemikiran saja. Dia tak pergi pada tindakan. Sebab itulah satu benda yang kita mungkin boleh buat pada tahun baru ni adalah, apa kata instead of kita buang masa hanya berfikir, apa kata kita spend masa sikit juga untuk buat tindakan. Tahun ni apa benda yang aku nak ubah? Tahun ni apa benda yang aku nak tambah, kan, supaya aku jadi lebih baik daripada semula. Sebab Allah sebut dalam Quran, Allah tak pernah demand kita untuk jadi sempurna pun. Allah demand kita untuk jadi orang yang ahsanu amala, orang yang memperbaiki amalan. Sebaik amal tu kita buat amalan yang lebih baik daripada apa yang kita pernah buat tahun lepas. Itu yang sebaik-baiknya. Sebab kod mana pun kita akan boleh jadi sempurna pun daripada amal kita. Tapi macam mana kita baiki amalan kita, itu yang kedua. Yang last kali, yang ketiga, bila cerita pasal akhir zaman ni kan, dia menarik sebab akhir zaman ni adalah tajuk perbincangan yang ramai orang buat ramalan. Tahun 2010 tahun 2025 kan. Banyak tahun-tahun yang dipredik dah lepas pun kan. Tapi dah terlepas, Dajjal tak keluar pun ni. Imam Mahdi tak muncul pun ni, contohlah kan. Okey, kita buat tahun baru lah pula kan. Okey, mesti 2026 ni mesti kan. Jadi satu part yang saya nak share adalah mula berlaku banyak percambahan fahaman-fahaman yang mula untuk menyimpang dengan agama yang sebenar. Kan? Kita dah nampak banyak cabang-cabang tu. Tak seperti apa yang dia nak. Tak seperti. Jadi dia create. Kadang-kadang macam Imam Mahdi sebenarnya dah keluar dah. Dia ni macam ni. Itu yang berlaku banyak ajaran sesat, ajaran Nabi Isa. Nabi Isa. Sebenarnya Nabi Isa jiran aku sebenarnya. Contoh kan. Imam Mahdi sebenarnya tok guru aku sebenarnya. Sebenarnya dia tak nak bagi tahu sebab nanti mesti press datang satu dunia akan mengancam keselamatan dia. Tapi aku beritahu kau seorang. Beritahu kau seorang. Padahal sebenarnya dia dah bagi tahu kat ramai orang. Dia dah siap buat WhatsApp group dah untuk bagi tahu kan. Ya. Sebab tu kenapa salah satu lagi yang kita kena pertingkatkan bukan hanya sekadar amal tapi juga keilmuan kita. Maknanya kita kena dekati ilmu, kena datang masjid, talaki dengan guru supaya dia seiring amal dan ilmu tu supaya kita boleh survive di akhir zaman. Masya-Allah. Nah, bapa yang nak cakap tu, saya teringat Ustaz masa tengah bawa jemaah umrah. Ada sekali tu bertugas bawa jemaah tapi 2-3 orang lah. Lepas tu ada satu pakcik ni dia marah satu orang mutawif tu. Tapi dekat dia orang makan yang sama, sebab kan kalau kita pergi umrah, dia orang makan kongsi, travel apa pun kongsi. Jadi pakcik tu marah satu orang mutawif tu, dia kata, "You are NATO." Saya pun tanya NATO tu benda apa? Bukan yang perang yang dekat Eropah tu kan NATO. Lepas tu dia cakap, bukan, yang pakcik ni cakap, Ustaz, NATO tu no action talk only.
Oh, Pak tu lagi dahsyat dia punya marca pada dia Ustaz. Kita pun apa Jen apa tu Ustaz? Kita pun tak dia rasa dia ni beta Pak ni. You are NATO dia tu. Saya kata bila pula awak ni jadi NATO Yang saya tahu dia ni duduk apa Johor. Rupanya NATO tu no action talk only. Jadi masya-Allah apa dai cakap tadi. Saya zikir belum rasa kenyang lagi. Saya tu teringat kalau kita keluar dakwah kan, nak tambah makanan subhanallah. Tu tambah makanan. Rupanya tu agaknya Ustaz. Agaknya antara training test subhanallah tambah okey. Ini dah ke arah kenyang juga ni. Tapi tu yang saya teringat tu. First time 40 hari tu. Kat Gua Musang. Mesak jadi ta'am kan. Kita ni dah dapat itulah amal dia. Clue dia. Subhanallah. Nak tambah. Datang tambah. Subhanallah. Tambah kita lagi. orang muda kan. Subhanallah. Last kali Mesak datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyik duk tasbih je. Bila nak alhamdulillah je. Alhamdulillah tak mesak tu subhanallah bihamdi. Dia tasbih parah terus. Jadi masya-Allah anjakan paradigma marca pada masa kini. Jadi Ustaz, kita berada di penghujung bola bicara santai kita masya-Allah. Mungkin Ustaz ada nasihat untuk kita semua dan juga para pendengar kita menghadapi akhir zaman ni masya-Allah. Inilah Ustaz. Dia alang-alang dah sebut NATO tadi kan. Sebab tu bila kita keluar jalan Allah SWT ataupun dalam salah amal, kita ada perkataan tashkil. Sebab tashkil ni ialah untuk bawa pada amal. Jadi kita memanglah cerita atas langit bawah bumi kan. 7 petala langit punya cerita, 7 petala bumi punya cerita. Tapi last kali ke mana nak bawa orang? Jadi last kali bagi kita keluar jalan Allah, kita dalam usaha dakwah ni, kita ada solution, practical solution. Kita minta lapangkan masa. Itu action sebenarnya. Action. Supaya kita tak adalah ceramah lepas tu balik. Nak buat macam mana? Macam parang dah ketuk-ketuk. Tak tentu. Jadi kita 4 bulan, 40 hari, 3 hari, 1 hari. Hatta kita tashkil sekarang ni datang untuk duduk taklim. Hatta tashkil untuk solat jemaah. Kita tashkil. Sebab apa? Tashkil ini adalah untuk anjakkan tadi. Hijrahkan tadi umat ini daripada NATO tadi no action kepada action. Kan? Tapi dia akan mulakan dengan cakap. Kena belajar cakap dulu. Sebab itu dah memang formula dia. Qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kamu cakap yang betul, Allah akan baiki kehidupan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bonus, Allah ampunkan dosa. Allah. Macam Dai cakap tadi, kita tak akan sempurna, tapi ketidaksempurnaan itulah yang kita perlukan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu masya-Allah kita kata ambil berkat perbincangan tentang hijrah ni, maka kita kena hijrah lah. Itu sendiri. Bila kita sebut marca pada ni, antara faham tak faham, Google lah kalau tak faham kan. Marca pada ni, dia marca pada menunjukkan sekarang. Lawan pada sekarang akan datang dan juga yang telah lalu. Kan? Ini semua masa. Dan dengan masa inilah Allah SWT telah bersumpah. Kita semua dalam kerugian. Kau marca pada ke, kau dahulu kala ke, kau akan datang ke, kau tetap akan rugi. Kecuali iman, amal soleh, dakwah kepada iman, kebaikan, kebenaran. Watawasau bil haq tu, dakwah kepada iman. Watawasau bis sabr, dakwah kepada kesabaran. Kan? Jadi inilah perkara yang perlu kita hijrahkan diri kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masya-Allah. Tadi sedikit penggulungan ataupun kesimpulan itu perbincangan kita ini insya-Allah. Saya nak tutup dengan apa yang Ustaz Gunawan sebut tadi tentang bila sebut akhir zaman, masa kini akhir zaman ni tak lain tak bukan dia akan berkait dengan surah Al-Kahfi. Dan saya nak ambil satulah perspektif tu yang mungkin kita boleh bawa balik dalam kehidupan kita kan. Dalam surah Al-Kahfi, kisah pertama yang diceritakan adalah kisah tentang pemuda-pemuda yang dia telah tidur lebih 300 tahun dalam gua
Dan juga di situ ada keajaiban yang Allah bagi. Okey, dalam kitab tafsir Ibn Kathir, pemuda-pemuda yang lari keluar daripada kota tu menyelamatkan iman mereka ni, kebanyakan antara mereka ni sebenarnya datang daripada keluarga yang senang. Maknanya mereka ni memang dah selesa dah dekat kota tu, dah selesa kat rumah. Contoh kalau sekarang ni nak bagi faham, mungkin ada aircon, ada PS5, ada Netflix kan. Tapi mereka telah memilih untuk keluar daripada keselesaan itu, duduk pula kat gua. Siapa nak duduk kat gua? Gua tu dah lah kipas pun tak ada kan? Lampu chandelier pun tak ada kan? Kapet pun tak ada. Tapi mereka pilih untuk ketidakselesaan. Sebab itu poin pertama, hijrah memang menuntut kepada ketidakselesaan. Dia bukan senang, mudah. Dia memang menuntut pada mujahadah. Itu pertama. Tapi bonus point adalah sesiapa yang hijrahnya kerana Allah, bukan kerana pandangan manusia, pasti Allah turunkan keajaiban. Dalam surah Al-Kahfi ada satu ayat cerita tentang ketika pemuda-pemuda Al-Kahfi ni tidur, matahari masuk melalui celah-celah gua mereka tu 2 kali satu hari. Masya-Allah. Dan dalam kajian psikologi, manusia ni untuk dapatkan hormon dopamin, oksitoksin, serotonin dan endorfin tu, dia memerlukan cahaya matahari. Sebab itulah kenapa Allah preserve bukan hanya tubuh badan pemuda Al-Kahfi, tapi juga ingatan mereka tu. Sebab bayangkan masa bangun-bangun tu, dia ingat lagi, hati-hati ni, nanti kita kena bunuh ni. Bayangkan 300 tahun punya cerita fresh dalam otak dia. Sebab apa? Sebab dengan ada cahaya matahari itu, secara asbabnya boleh menyebabkan satu orang tu sihat tubuh badan dan juga mentalnya. Dan bukan takat itu saja. Poin ketiga sebelum saya tutup, kita tak akan boleh hijrah seorang diri. Kalau kita rasa macam aku seorang-seorang aku boleh berubah jadi baik, kita sebenarnya kena tipu dengan iblis. Sebab bayangkan Nabi SAW pun hijrah bukan seorang. Nabi hijrah dengan saudara Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pun ada sahabat-sahabat yang lain bersama-sama dengan Nabi dalam perjuangan penghijrahan. Dan apa kait dengan surah Al-Kahfi? Ada satu lagi ustaz, satu hari tu saya pernah lepas habis ceramah kan, ada seorang pakcik datang jumpa saya kan. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya soalan sikit ke ustaz." Saya memang gerun lah sebab cara dia tanya tu macam level makrifat ni. Masa aku kena lipat dia ni. Ustaz, okey, dalam surah Al-Kahfi. Okey. Rasa macam boleh jawab ni, rasa macam boleh jawab. Okey, saya nak tanya ustaz. Dalam gua itu, pemuda-pemuda tu, kenapa haiwan yang Allah pilih untuk ada dalam gua tu anjing? Kan? Kenapa bukan kucing ke? Kan? Kambing ke? Kenapa anjing ustaz? Saya pun macam tak tahu juga. Lepas tu saya nak tanyalah kat pakcik tu, sebab dia dah tanya. Maknanya kau tahu lah tu. Sebab cara dia tanya tu bukan tanya. Dia bukan tanya sebab nak jawapan, dia tanya sebab dia tahu. Jadi saya macam cara tanya beza. Pakcik, saya tak tahu lah pakcik. Apa jawapan dia? Jawapan dia memang best Ustaz. Dia kata dekat saya, fikirkanlah. Lepas tu dia gerak. Wah, saya macam ini sudah lebih tergantung. Dia boleh gantung saya macam tu je. Fikirkanlah Ustaz. Lepas tu dia gerak macam tu. Saya macam saya macam nak geram pula aku. Tapi itu sebab untuk saya jumpa dengan Maulana Wan Aswadi, dan saya tanya pada Maulana, saya dapat satu soalan daripada pak cik ni yang dia kata fikirkanlah. Saya dah fikir tak jumpa depan ni. Habis fikir dah ni, tak tahu nak buat apa dah. Maulana mungkin boleh bagi jawapan kat saya. Dan ni yang saya nak kongsikan tuan. Poin terakhir saya tentang hijrah ni. Kata Maulana Wan Aswadi ni, kata, kenapa anjing? Kenapa bukan haiwan lain? Kerana untuk memberitahu kepada kita bahawa anjing yang ada dalam gua Al-Kahfi itu adalah anjing yang nanti Allah akan masukkan ke dalam syurga. Dan untuk memberi mesej kepada kita, anjing pun kalau duduk bersama orang soleh pun boleh masuk syurga. Apatah lagi manusia yang nak berubah, duduklah, berkawanlah dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, somehow akan tempiaslah kesolehan mereka itu kepada kita. Walaupun kita belum soleh lagi, walaupun kita belum sempurna lagi. Sebab anjing pun duduk dengan pemuda Al-Kahfi masuk syurga. Apatah lagi kita ni manusia khalifah yang insya-Allah pastinya ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Duduk dengan orang baik ni ada satu doa yang sahabat selalu amalkan. Allahumma yassirli jalisan salihah. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk duduk bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi satu doa yang sangat dahsyat lah. Sebab baru-baru ni masa saya pergi di Syria tu, ada Masjid Umawi. Masjid Umawi ni usia dia 1000 tahun lah.
Sebab dia sebelum tu merupakan kuil dan ketika zaman Umar Ibn Khattab jadi masjid. Jadi dekat masjid tu berlaku satu peristiwa. Satu orang tabi'in namanya Alqamah. Yang mana Alqamah ni dia daripada Kufah. Kufah pun kita tahu pusat ilmu yang sangat hebat. Jadi Alqamah ni masya-Allah dia telah pergi ke Damsyik dan dia ni memang orang yang istiqamah baca doa untuk duduk bersama orang soleh. Macam Da'i cakap tadi kan, antara tujuan dia lah bila dia duduk dengan orang soleh, maka kita akan rasa takut nak langgar perintah Allah. Kita akan tumpang keberkatan dia, tumpang kesolehan dia. Sikit-sikit kita akan berlaku perubahan diri kita. Maka bila dia sampai dekat Masjid Umawi tu, kat Damsyik tu, dia pun baca doa, Allahumma yassirli jalisan salihah, ya Allah mudahkan aku untuk duduk bersama orang soleh. Dia amin je, satu orang pakcik masuk, janggut panjang. Dia pun kata, siapa pula pakcik ni? Muka ada cahaya. Dia pun tanya orang sebelah dia, awak orang sini ke? Ya, orang sini. Siapa pakcik tu? Awak tak kenal ke? Tak kenal. Itulah Abu Darda. Dia doa terus Allah kabul. Dia terus pergi ke Abu Darda, dia kata, Tuan Abu Darda ke? Ya, saya Abu Darda. Sahabat Nabi? Ya, saya sahabat Nabi. Saya daripada Kufah, nama saya Alqamah. Saya kalau pergi mana-mana, saya amalkan doa yang sahabat amalkan. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah mudahkan aku untuk duduk dengan orang yang saleh. Saya amin je, Tuan datang. Kata Abu Darda, kamu orang mana? Kufah. Kufah ramai orang saleh. Awak datang sini buat apa? Kita biasa-biasa je nak cerita tawaduknya. Tapi nak cerita doa tadi, Masya Allah. Jadi tuan-tuan sebagai penutup, Masya Allah, penutup bola bicara santai kita, seperti mana kita tahu Al-Fadhil Ustaz tadi sebut, doa tadi adalah merupakan satu perkara yang sangat penting, ummul ibadah dan juga merupakan silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Jadi kita minta Al-Fadhil Tuan Guru kita untuk bacakan doa, insya-Allah. Da'i ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والشكر له شكر الحامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وانت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah kita kepada detik penamat, detik penutup perbincangan santai kita
iaitu anjakan paradigma marca pada yang utamanya tuan-tuan, sebelum dunia berubah, kita harus ubah diri kita, hijrah diri kita kepada ketaatan, daripada jauh daripada kepada dekat dengan Allah, daripada kurang ketaatan kepada dekat ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan usaha untuk bawa manusia kepada Allah. Itulah tujuan dan maksud kita dihantar oleh Allah ke dunia, korbankan diri, harta, masa kita di jalan Allah untuk bagaimana Allah Ta'ala pandang dan kesian kepada kita semua. Wallahu alam. Saya mohon maaf sepanjang perkongsian dan bola bicara ini ada terkasar bahasa, terkata terlanjur bicara, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Moga Allah terima kita semua dan segala niat kita untuk perubahan yang bakal kita lalui ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.